Toyota Vios G ni dia datang sekali dengan 6 speaker. Orang boleh buat setting dekat player dia, bagi sound tu fokus dekat driver side yang kuat. Macam mana nak buat tu? Biko tunjukkan. Sebelum ni boleh share dulu video ni. Mana yang belum follow Biko lagi, boleh tekan follow. Dia pergi setting dulu, lepas tu masukkan sound sini. Dekat sini korang boleh tekan yang ni, audio control. So korang boleh adjust je. Dekat ni, kalau tambah dekat sini, suara dia akan keluar kuat dekat sini. Bass dia akan kuat. Ataupun kalau you nak belakang pun boleh. You turun ke belakang, dia jadi belakang yang suara kuat. Bukan itu saja, yang sini pun boleh. Mana kalau you nak dia klasik sikit, elektronik ke, vocal, jazz, rock, custom pun boleh. Jadi untuk mana yang ada bawa anak-anak kat belakang, bila dia orang nak tidur, so suara tu you boleh adjust dekat depan je yang bunyi kuat, belakang tu slow. So tak kacau lah dia orang tidur kat belakang. Kalau ada berminat dengan kereta Vios, boleh rush Biko, sedia membantu dapatkan kereta. Apa nak tahu lagi? Komen je dekat bawah, nanti Biko syawarkan. Kalau PM Biko, lagi cepat reply, okay? Bye!